Kalau you jumpa orang kat leher tu sementara. Okey. Kalau kat tangan tu permanent. So, apa yang berlaku lagi masa cek darah hari-hari, dan yang menjadi persoalan doktor is waktu tu juga saya punya platelet rendah. Okey. Which is benda tu that's why masa tu doktor suspect buah pinggang saya rosak ni disebabkan oleh sakit genetik. Okey. Sama ada SLE ke ataupun any genetical punya disease lah. Sebab dia pelik kenapa platelet tu rendah. Benda tu tak sepatutnya berlaku. So disebabkan platelet tu rendah, semasa saya warded lebih kurang dalam 10 hari. Saya menjalani satu treatment, nama dia plasma exchange. Plasma exchange ni tujuan dia nak tambah kandungan albumin dalam darah saya lah. Bila platelet rendah, doktor kena tambah benda tu manual. Kiranya saya dapatkan albumin ni daripada darah yang diderma oleh orang lain. Sepatutnya albumin ni dia create sendiri dalam badan. Betul. Dia tak sepatutnya akan berkurang macam bacaan saya waktu tu, dia sangat-sangat sikit. Daripada yang normal. So daripada mana albumin ni datang? Bila kita derma darah kepada pusat darah negara kan, ada blood bank tu, darah tu dia akan extract lah. Ada beberapa macam kandungan yang dia boleh derma kat orang lain-lain. Darah boleh derma kat orang lain, albumin tu boleh derma kat orang lain. Saya ambil albumin tu lah, dia macam warna kuning tu. Dan just untuk saya share, satu treatment untuk plasma exchange ni dalam 1,400 lah. 1,400 harga. Dan saya buat dalam 6 cycle. 6 cycle. Semasa saya warded tu. So berapa cycle tu bergantunglah kepada bacaan darah. Kepada bacaan darah dan keadaan pesakit ketika itulah. Betul. Untuk Ross 6 kali 1,400 lah. Betul. Boleh kira sendiri lah kan berapa. Betul. Berapa average ni. So 8,000 lebih lah. 8,000 lebih dan disebabkan buah pinggang punya function tu dah rendah. First day tu juga saya dipanggil catheter lah. Catheter ni adalah satu saluran sementara untuk kita buat dialisis. Sebab bila buah pinggang you punya peratus kegunaan tu rendah, badan you dah tak buat pembersihan tu seperti biasa. Secara semula jadilah oleh buah pinggang kita. Betul. Orang lain buah pinggang kita akan buat secara semula jadi everyday. Tapi macam kes saya, bila function dia dah rendah, saya kena buat macam secara manual lah. Di mana waktu tu saya buat secara dialisis lah. Macam catheter ni pasang kat leher, dia adalah untuk sementara. Dan kalau orang-orang yang macam jumpa dekat pusat dialisis, dia akan buat dekat tangan. Dekat tangan tu adalah saluran yang permanent lah. Yang itu kalau you jumpa orang kat leher tu sementara. Kalau kat tangan tu permanent. So berapa lama tu? Hari ke berapa dan berapa lama kena ada benda tu dekat leher? Saya pasang tu lebih kurang dalam, saya pakai saluran tu dalam almost 2 bulan juga. Kiranya after saya dah discharge pun saya masih pakai. Sebab dia masih perlu buat lah. So selepas 10 hari doktor jumpa tak actually, selain daripada darah tinggi, apa punca yang menyebabkan buah pinggang tu sebegitu rupalah rendah fungsi dia? Kalau tak silap dia ada hantar blood test ke luar negara ke apa semua. Mungkin Ross boleh share. So